Pagi ini, reaktor Triga Puspati, satu-satunya reaktor nuklear di Malaysia, akan dikendali oleh seorang wanita. Nama saya Nur Farizan binti Muhammad Said. Di Nuklear Malaysia ni saya bertugas sebagai pegawai penyelidik. Telah berkhidmat di Pusat Teknologi Reaktor ni sejak tahun 2014. Dr. Nur Farizan Muhammad Said, salah seorang daripada 3 orang wanita yang dilesen untuk mengendalikan reaktor ini. Pemegang ijazah Dr. Falsafah dalam bidang Computational Mathematics ini perlu melakukan pemeriksaan terperinci sistem dan komponen reaktor mengikut senarai semak sebelum reaktor dapat beroperasi. Secara visualnya memanglah nampak tekan-tekan je button ni kan. Tapi sebelum kita boleh diizinkan untuk menekan button-button ni, kita perlu menjalani latihan dan juga mendapatkan lesen. Setiap data yang kita monitor di sini terutamanya melibatkan 5 safety parameters lah. Okay, parameter-parameter keselamatan yang mana bila dilangkaui boleh mengakibatkan situasi yang kecemasan lah. Jadi walaupun nampak macam relax, duduk, tekan-tekan, tapi tanggungjawab dia tu besar sebenarnya. Jika berlaku apa-apa abnormality, mereka yang duduk di sinilah yang punya tanggungjawab untuk first reaction tu, tindakan pertama. Reaktor Triga Puspati atau RTP merupakan sebuah reaktor nuklear yang digunakan untuk penyelidikan. Ia sebuah reaktor jenis kolam di mana teras reaktor terletak pada bahagian paling tengah tangki aluminium dan berada 5 meter di bawah paras air. Kemasukan Malaysia secara aktif ke dalam bidang nuklear diilhamkan Timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Ismail Abdul Rahman pada awal 1972 selepas melawat Pusat Penyelidikan Nuklear di Indonesia. Oleh itu, sebuah kompleks khas untuk penyelidikan nuklear dibina di Bangi, Selangor. Di sinilah terletaknya RTP yang memulakan operasi setelah mencapai kegentingan pertama pada 28 Jun 1982. Saya rasa jasa Tun Dr. Ismail itu sangat besar lah sampai ke hari ini reaktor kita masih kukuh dan kita proud lah dengan reaktor kita. Triga tu sebenarnya asal daripada perkataan T, training, R untuk research, I radioisotope, GA is General Atomic. GA tu adalah company lah yang buat kita punya reaktor ni. Jadi dia bukan hanya buat di Malaysia sahajalah. Dia macam design Triga tu lah. Jadi ada di beberapa negara lain. Tapi kalau macam dekat sini kita namakan dia Triga Puspati. Puspati tu stand untuk Pusat PA Penyelidikan Atom Tun Ismail. Jadi kita ambil sempena nama Tun Dr. Ismail lah yang mencetuskan idea untuk pembinaan reaktor kita. Dr. Hasniyati Muhammad Razi antara pegawai penyelidik yang ditempatkan di Pusat Teknologi Nuklear, Agensi Nuklear Malaysia. Hari ini, dia bersama rakan sekerja akan meneruskan kajian mereka yang berkonsepkan Time Limited Aging Analysis atau analisa penuaan berbatas waktu. Kajian ini bertujuan untuk menyiasat dan memahami keadaan fizikal, struktur konkret perisai biologi RTP yang sudah pun berusia lebih daripada 4 dekad. Kaedah ujian tanpa musnah menggunakan alatan seperti Ground Penetrating Radar dan Electronic Pulse Echo dijalankan untuk pemetaan sebarang ketidakselanjaran atau kecacatan dalaman di struktur tersebut. Dia macam manusia lah kan, dia jangka hayat dia yang tertentu. Jadi sepanjang pengoperasian ni,
hampir 43 tahun. Jadi mestilah ada ke arah penuaan tu. Mana-mana bangunan, struktur pun akan ke arah itu. Jadi sebab kita punya konkrit bangunan reaktor kita ni terdedah kepada suhu, radiation. Jadi macam tugas saya dekat sini, saya memantau orang kira macam kesihatan struktur kita punya reaktor kita tu. Jadi pendapat saya dengan pemantauan yang berterusan macam tu, jadi kita boleh mengawal ataupun kita boleh tolong kita punya reaktor kita untuk panjangkan lagi jangka hayat dia. Jadi bila kita nampak macam reaktor kita ni mungkin kita perlu tengok mungkin dari segi adakah dia struktur dia dah lemah ke sebagainya kan. Jadi dari segi macam itulah. Tapi setakat ni dengan pengawasan yang teliti berterusan, jadi reaktor kita tu alhamdulillah tak ada masalah apa-apalah. Kira dari segi kesihatan masih lagi kukuh. Walaupun masih kukuh, kajian berkala seperti dilakukan Hasniati dan rakan-rakannya ini elemen penting bagi memastikan kelestarian operasi RTP. Objektif utama pemeriksaan dalam perkhidmatan sebegini adalah bagi mengelakkan kegagalan fungsi sesuatu sistem, struktur atau komponen yang penting untuk keselamatan. Secara umumnya, perlindungan manusia dan alam sekitar merupakan matlamat keselamatan terpenting sesebuah reaktor penyelidikan nuklear. Ia dicapai melalui kewujudan mekanisme penahanan utuh yang menghalang sebarang elemen radiologikal daripada lolos keluar. Namun begitu, proses penuaan boleh mengakibatkan penyahgradan integriti struktur serta meningkatkan risiko kegagalan konkret perisai biologi. Cuba kau buat melintang gini. Kita punya reaktor kan nanti akan keluar neutron. Jadi neutron tu dia perlukan macam konkret. Sebenarnya kita punya struktur reaktor ni pun bertindak sebagai shielding. Jadi kita perlukan high density konkret supaya dia salah satunya dia boleh bertindak sebagai shielding material lah. Jadi tak adalah contohnya neutron yang boleh terlolos keluar kan. Jadi dia dapat menahan daripada terbebas ke luar lah, ke environment. Keselamatan juga tujuan utama mengapa pengendali reaktor seperti Nur Farizan mengambil masa panjang untuk memeriksa setiap sistem berkaitan sebelum reaktor dapat dihidupkan. Lebih 100 parameter perlu disemak dengan teliti, selaras dengan prinsip 3S yang diamalkan di sini, iaitu safety, security dan safeguard atau pengurusan keselamatan, security dan kawal selia yang diguna pakai sejak 1982. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paras kuasa reaktor akan dinaikkan kepada 500 kW. Paras kuasa reaktor akan dinaikkan kepada 500 kW. Sekian, terima kasih. Untuk hidupkan reaktor ni bermaksud kita dapatkan kuasa yang kita perlukan lah. Kita kawalkan kuasa reaktor ini menggunakan rod-rod kawalan yang mana melibatkan 4 rod kawalan, dan rod-rod kawalan ini mempunyai boron yang mana boron ini berfungsi untuk menyerap neutron. Apabila dalam keadaan shutdown, 4 control rod ini berada di bawah. Neutron yang ada masih terkawal sebab boron tu ada untuk menyerap. Bila kita nak hidupkan neutron, kita akan angkat satu persatu. Kita tak boleh naikkan secara drastik sebab kita tak tahu pembelahan neutron tu berlaku seberapa laju. Dan kita tengok macam mana progres neutron tu bercambah lah, mengganda. Sehinggalah kita dapat kuasa reaktor yang kita nak lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Reaktor berada pada paras kuasa 500 kW dan akan dikendalikan selama 1 jam. Reaktor berada pada paras kuasa 500 kW dan akan dikendalikan selama 1 jam. Terima kasih. Kewujudan sinaran Cherenkov menandakan operasi penuh RTP bermula. Air kolam menjadi biru apabila zarah bercas seperti elektron melalui medium telus optik pada kelajuan melebihi kelajuan cahaya di dalam medium tersebut. Selain itu,
Pengoperasian RTP juga memulakan pembelahan nuklear, di mana satu nukleus atom yang besar menyerap neutron dan pecah kepada beberapa nukleus yang lebih ringan. Proses ini membebaskan sejumlah besar tenaga haba, sinaran gamma dan neutron baru yang boleh menyebabkan tindak balas rantai berterusan. Tenaga yang dikeluarkan ini mampu memusnahkan, seperti yang terjadi di Chernobyl, Ukraine pada April 1986. Malapetaka di Fukushima, Jepun pada 2011 pula menggemburkan lagi bahaya radioaktiviti terhadap manusia dan persekitarannya. Dan persepsi negatif yang tertanam di dalam benak minda masyarakat, tenaga nuklear ibu kepada bom atom. Walaupun sudah hampir seabad berlalu, kemusnahan skala mega bandar Hiroshima dan Nagasaki semasa Perang Dunia Kedua umpama duri dalam daging inisiatif memajukan teknologi nuklear tempatan. Bagi merubah persepsi negatif nuklear, Pusat Teknologi Reaktor Akademi Nuklear Malaysia membuka pintu kepada pelawat untuk datang dan melihat sendiri pengoperasian RTP. Zaridah Hashim, antara pegawai penyelidik di sini yang bertanggungjawab memberi pemahaman kepada orang awam tentang sains di sebalik nuklear. Hari ini, giliran peruntut dari Universiti Teknologi Mara dibawa meneroka Dewan Reaktor Trigger Mark II ini. Zaridah, seorang graduan jurusan Kejuruteraan Elektrik dari Universiti Teknologi Malaysia, berkhidmat di Seksyen Keselamatan dan Kejuruteraan Pusat Teknologi Reaktor. Dia mahir selok belok RTP, maka tidak hairan Zaridah tidak kekok membawa pelawat melihat fasiliti ini dengan lebih dekat. Saya rasa kebiasaan pelawat yang saya terima, sebab kebanyakan pelawat yang datang ni daripada universiti, daripada organisasi saintifik, daripada NGO dan sebagainya. Kebanyakan mereka sebelum datang dia dah buat bacaan. Basically pelawat-pelawat ni dia dah ada pengetahuan yang diterima di peringkat sekolah berkenaan dengan nuklear. Dan saya tak rasa perasaan takut tu timbul masa dia datang melawat reaktor, tapi yang saya boleh perasan, saya boleh observe ialah perasaan ingin tahu. Diorang lebih nak tahu apa atom, apa agensi ni buat, apa reaktor nuklear ni buat kat sini. Diorang lebih nak tahu, dan lepas kita dah bawa, kita dah terangkan, dah bagi maklumat dan mereka dah datang fasiliti kita, lihat komponen-komponen dan sistem-sistem penting ni, mereka tu lagi appreciate lah dengan knowledge yang ada dan faham tentang nuklear. Zaridah gembira melihat generasi muda masa kini semakin meminati sains dan teknologi. Apatah lagi ramai juga di kalangan mereka merupakan wanita, sesuatu yang boleh dianggap anomali, lebih-lebih lagi dalam bidang nuklear. Minat ni akan bertambah jika kita faham sesuatu bidang. Kebiasaan pelawat yang saya terima berminatlah. Mungkin sebab perkataan nuklear itu sendiri. Kita dengan nuklear kita rasa kita ingin tahu. Jika kita berikan maklumat yang betul, maklumat yang tepat tentang kepentingan teknologi nuklear kepada mereka ni, saya yakin mereka pun mempunyai minat dalam bidang sains tu. Sebab sains ni sebenarnya dia ada dalam kehidupan kita. Dia sentiasa ada kehidupan kita dan kita sentiasa ingin tahu berkenaan sains. Kursus-kursus seperti kejuruteraan tu dah ramai dah wanita-wanita yang ambil bidang-bidang, especially kejuruteraan lah, kita boleh lihat sendiri. Daripada situ wanita-wanita tu berminat dengan bidang-bidang yang biasanya dimonopoli oleh golongan lelaki. Melalui peluang yang diberikan, peluang pekerjaan yang sama rata kepada wanita dan lelaki, saya rasa stigma tu kita boleh ketepikan. Peluang tu adalah untuk wanita di luar sana yang ingin mencuburi bidang-bidang seperti kejuruteraan.
Insan seperti Zaridah dan Hasniati membuktikan wanita boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan saintis lelaki. Impak kerja dan kajian mereka juga mampu mencetus ilmu baharu dalam bidang seperti sains nuklear. Kajian struktur dijalankan Hasniati disokong penuh Agensi Tenaga Atom Antarabangsa atau IAEA dan analisa datanya juga mampu meneruskan pengoperasian RTP yang berusia hampir setengah abad ini. Sebenarnya reaktor ni dia tak ada tarikh luput lah. As long as kita punya fuel tu masih ada, masih bertahan dan kita ada satu sistem pengurusan yang cekap, sebenarnya kita boleh prolongkan lagi kita punya operation. Tapi selalunya kebanyakan research reaktor yang macam ni mungkin jangka hayat dia 60 tahun. Tapi tak mustahil kalau untuk kita kat Malaysia ni Triga RTP kita mampu bertahan lebih daripada 60 tahun. Kalau kita mampu untuk buat pengawasan yang baik lah. Maksudnya kita ada strategi pengurusan yang berkesan. Jadi kita boleh kekalkan sistem-sistem di reaktor. Jadi saya rasa tak mustahil kita boleh go beyond itulah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Sebentar lagi reaktor setback dan manual scram. Sebentar lagi reaktor setback dan manual scram. Terima kasih. Selepas lebih sejam RTP beroperasi, tiba masa untuk Nur Farizan menurunkan kuasa dan menamatkan tugas reaktor. Proses scram dilakukan untuk menutup RTP. Ia satu prosedur di mana rod kawalan penyerap neutron diturunkan ke dalam teras reaktor yang seterusnya mematikan proses pembelahan nuklear. Prosedur ini langkah yang sama diguna pakai sejak kelahiran reaktor bersejarah ini. Tidak pernah gagal sejak pertama kali mencapai tahap kegentingan, biarpun kini berdepan dengan penuaan. Reaktor ni kita boleh gambarkan sebagai seorang ibu. Kita tahu seorang ibu dia penuh kasih sayang, perlu ada kesabaran yang tinggi, ada sensitivity kan. Dan sentiasa ingin memberi manfaat pada kestabilan orang di sekeliling, suami, anak-anak, keluarga. Okay, sama seperti reaktor. Reaktor ni tenaga dia besar di dalam teras reaktor dan boleh memberi manfaat kepada manusia dalam bidang perubatan, industri, ekonomi. Jika seorang ibu dapat mengawal emosi, dapat menjaga diri dia, dia akan berfungsi dengan baik. Begitu juga reaktor, jika kita kendalikan dengan prosedur yang betul, mengikut garis panduan, so dia akan berjalan dengan baik lah. Okay. Kemudian jika seorang ibu tidak dihargai, tidak dijaga emosinya, boleh burn out, dia akan boleh jadi memusnahkan diri. Begitu juga dengan reaktor, kita perlu selenggara. Proses-proses penuaan dia tu kita kena maintain supaya dia boleh terus memberi khidmat lah. Seperti mana ibu. Bila ibu tu nak berada dalam keadaan baik memberi khidmat kepada family, dia kena berada dalam kawalan emosi yang baik. Kena jaga diri dia. Reaktor Triga Puspati, satu-satunya struktur kebuk tindak balas nuklear negara, menabur bakti kepada ilmuwan tempatan dan antarabangsa tanpa mengenal penat lelah. Ditunjangi sokongan tuntas warga kerja, antaranya Sri Kandi ini. RTP terus lestari seiring iltizam masyarakat madani.